Hari ni saya nak dedahkan 3 red flag paling besar bila sesebuah syarikat tu tengah menipu pasal duit dia orang, atau dalam bahasa korporatnya cooking the books. Sambil layan kuih raya, jom kita bongkar rahsia insider kewangan ni. Nombor 1, asyik tangguh hantar laporan kewangan. Korang kena tahu, syarikat yang sihat dan untung, diorang tak sabar nak tayang report card tu dekat pelabur. Tapi, bila pengurusan mula bagi alasan macam, oh, audit tak siap lagi, atau asyik minta extension, itu petanda bahaya. Ini ibarat student yang cuba sorok result exam dari mak bapak sebab banyak subjek gagal. Dalam dunia forensik account, bila diorang tangguh, selalunya ada lubang besar dalam akaun yang diorang tengah cuba kambus. Nombor 2, bos-bos besar tiba-tiba resign mengejut, terutamanya CFO atau Ketua Pegawai Kewangan. CFO ni ibarat pemegang kunci peti besi syarikat. Kalau tiba-tiba CFO letak jawatan tanpa sebab yang kukuh atau lebih teruk, audit firm luar tiba-tiba tarik diri dari audit syarikat tu, korang patut lari jauh-jauh. Orang yang pegang duit takkan tinggalkan kapal mewah yang tengah berlayar laju, melainkan diorang nampak kapal tu dah mula bocor. Diorang resign awal-awal sebab tak nak masuk penjara bila penipuan tu kantoi nanti. Nombor 3, dan ini trik yang paling licik, sales nampak meroket tapi cash flow makin kering. Di atas kertas atau income statement, diorang canang revenue naik berjuta-juta. Tapi bila tengok cash flow tunai yang masuk, negatif. Macam mana tu? Maksudnya, diorang mungkin rekod jualan palsu atau hantar barang tapi pelanggan tak bayar pun. Korang kena ingat rule ni, syarikat boleh manipulasi revenue tapi diorang tak boleh tipu cash. Duit keluar masuk tu fakta. Jadi, sebelum korang berangan nak invest atau kerja dengan mana-mana company besar, pastikan korang check 3 benda ni dulu. Korang nak saya bongkar kes penipuan corporate yang sebenar pula lepas ni? Komen kat bawah dan jangan lupa follow, share dan save video ni serta dapatkan buku Jangan Bayar Lebih untuk mengetahui teknik terkini pengurangan cukai.